Dah ambil air wuduk pun semua, kita nak pergi sembahyang. Assalamualaikum, всем вам добрый вечер, пацаны. Настроили кале işler iştek. Ya, ini adalah DIY travel yang paling jauh kami decide, Uzbekistan. And kami decide kami nak singgah Bukhara, Samahan, dekat Samahan dan juga Tashkent. Assalamualaikum. Sambung perjalanan kami di Bukhara. Lepas excitednya kami naik speed train dari Tashkent dengan pemandangan yang sangat luar biasa dan amat cantik musim sejuk. Jejak je kaki di Bukhara ni, perasaan kami macam kami kembali ke zaman purba. Dengan seni bina, istana, masjid dan madrasah yang besar agam yang amat dibina abad ke-16 yang mana menjadi salah satu contoh terbaik seni bina klasik di dunia. Okey, sekarang kami nak pergi jalan-jalan pusing. Tempat pelancong Bukhara. Tempat yang kami minat ni sebenarnya guest house yang mana memang di tengah-tengah tempat pelancong. Mula-mula jalan dekat sini macam tak ada apa-apa kan, macam bangunan yang tak siap kan. Tapi kawasan dia bersih kalau kita tengok dekat sini. Dalam beberapa minit macam tu, 5 minit lah, kita dah jumpa kedai-kedai menjual. Diorang ni sebenarnya diorang menjual hasil karya tangan diorang sendiri. Contoh kan, kalau tengok dekat baju yang diorang jual ni, ini adalah baju-baju yang dah dikait oleh diorang sendiri, tangan diorang sendiri, dalam RM100 lebih lah. Sebab dia punya craft tangan dia memang sangat halus macam tu. Depan tu bangunan apa? Cuba kita tengok. Oh. Sana sebab kayu ni, kayu zaman-zaman dulu. Oh. Tekan-tekan berat ni. Kita ketuk. Berat itu. Kayu jati lah. Oh, ni ada tulisannya macam ni. Yang ni Nampak dia tu, architectural monument. preservation. Makna kata dia orang preservekan bangunan ni seperti mana bangunan yang asal. So bangunan ni kena ada remodeling yang very minimum. Tak boleh dia orang nak ubah, dia orang nak buat apa-apa. Ni bangunan asal dia orang kat sini. Jalan kaki dalam beberapa minit je kita akan jumpa bangunan-bangunan yang dilindungi oleh UNESCO. Yang mana antaranya Masjid Kalyan, Minaret Kalyan. Nak masuk dalam kompleks ni, dia sebenarnya kena bayaran tau. Sekitar 20,000 som. Lebih kurang RM6, RM7 macam tu. Assalamualaikum. Dan kalau tengok ukiran ni, sebenarnya dia ada nama ukiran Allah Muhammad. Betapa kecil-kecilnya dia susun dekat tiang-tiang tu sampai kita nampak corak yang kita tak perasan pun. Okey, di tempat solat dia siap ada bagi lagi contoh-contoh nak ambil sembahyang. Sini kita pakai kasut. So dia siap bagi untuk untuk cuci kaki lepas ambil sembahyang, dan ni cuci muka untuk ambil sembahyang. Dah ambil air wuduk pun semua, kita nak pergi sembahyang. An-Nisa. So, jom. Selesai kami solat, sebelum tu sebenarnya kompleks ni dulu bukan sekadar masjid. Dia sebahagian daripada kompleks Poi Kalyan. Ada masjid, madrasah dan menara Kalyan minaret yang sangat ikonik. Dan keluar dari sini, kami nampak satu hasil seni bina berinspirasikan Madinah. Struktur ni dibina tanpa paku, konsep dia macam masjid. Untuk ambil gambar memang cantik sangat. Lepas ni, kami nak pergi ke Ark of Bukhara, antara tempat sejarah yang paling penting dekat Bukhara. Oh, Al-Musalla Price from Jeddah to Bukhara. Uzbekistan, daripada Jeddah bang. Apa dia ni?
kayu. Oh, unik tau. Kayu ni dia serbuk nampak ni. Tapi dia buat cantik gila. Tempat semayang. Sini tempat musola yang terbaru. Kita tengok Sini man semayang. Woman. Oh, woman masuk sini. Tu. Kita nak naik atas ni pula. Ni apa nama dia? Ark Ark of Bukhara. Ni untuk apa? Kenapa dia bina? Okay. So banyak ni tourism datang tengok bah berkodi-kodi hang. Tapi tengok kuda dia. Daripada apa? Tengok bagi tengok kuda. Oh, ada kuda. Dangdut pun ada kat sini. Negara Islam tapi dangdut still. Sini dia orang ada buat sewa basikal juga. Tu siap bersih tayar. Dia ada buggy. Dia ada kereta. Lepas tu dia ada jus. Jus kedai tu. Ui, ada unta. Unta pakai baju Unta untuk disewa. Dekat sini baru jumpa unta. Pergi ke Mekah tak jumpa. Tobi dengan Yeyen. Oloh, malu ke? Lepas jalan dalam 10 minit macam tu, kami dah sampai Ark of Bukhara. Ini antara tempat yang paling sejarah dekat Bukhara. Ark ni sebenarnya dibina sejak abad ke-5 sebelum Masihi. Zaman dulu pemerintah di sini bergelar emir. Tempat ni digelar kota dalam kota. Bukan saja untuk pertahanan tapi dalam ni ada sekolah, masjid, pusat pentadbiran. Tu nak masuknya. How much? 1,000. Okey, kita masuk ni. Harga dia dalam 120,000. Mahal. Yang ni untuk berapa seorang? Banyak sekali masuk So kita masuk ni untuk tengok je lah. Dia macam museum macam tu. Ni museum dia, barang lama-lama orang Uzbek guna. So dekat sini kita akan nampak tempat pertahanan dan juga tempat yang pernah jadi macam ni, kubu. Yang paling pentingnya, dekat bahagian atas ni kita boleh tengok seluruh bandar Bukhara. Ark of Bukhara ni dikenali sebagai kota dalam kota. Sini maghrib dah pukul 4 dah. So ni suasana maghrib. Relax lah. Kalau kita maghrib dah lewat dah pakat balik lah rumah. Tapi kat sini semua relax lah. Sembang-sembang je tak ada apa. Sekarang ni kami nak cari makan. So tengah cari kereta untuk balik. Balik dekat je sebenarnya. Daripada tempat ni, rumah kami yang kami duduk hari ni dalam 10 minit macam tu. Pemandangan petang. Kita nak Yandex. Nak bayar Yandex ni, kami agak terkejut jugalah sebab harga dia dalam RM2 macam tu je. Satu je, driver dekat sini dia orang bawa memang agak dahsyat lah. Dia macam ikut suka dia je nak belok-belok. Lepas penat je berjalan semua, kami decide makan malam dekat restoran Old Bukhara. Makan tu biar YouTuber. Hari ni kita nak makan malam. Makan malam teruslah. Apa yang menarik sini? Harga makanan sekitar dalam 100,000 som macam tu. Tengok ada apa. Bukhara. Inilah sup tradisional daripada Sedap gila. Uzbekistan, Bukhara. Dia kata pula macam ni
Terus pula aku Makan pula macam ni. Ni nasi pilaf. tak bukan sekitar. Sorry, ni nasi apa? Rice with vegetable. Rice and vegetable. So dia masak macam ni. Cepat-cepat macam tu je. Cuba rasa makan rasa apa ni? Sedap. Rasa rice with vegetable. So yang ni makan apa ni? Dengan Lagi? nasi ke? Oh, ni yang tambah dengan sup ayam. Oh ya? Serius lah? Ya, yogurt tambah dengan sup. Oh ni yogurt. Jom kita try masak. Aku confident gila bubuh. Oh dia rasa sedap. Rasa berlemak, dia rasa rasa yang masam yogurt tu. Betul lah sedap mah. Lagi sedap bila tambah yang ni. Yogurt. Sup dia kena tambah yogurt. Dia macam kita tambah santan lah. Tapi yang ni dia tambah yogurt, dia rasa lagi berlemak macam tu. Tengok kuah dia dah berubah. Oh, dia pita. Ni best. So ini daging kambing. Kita nak makan. Grill ya. Apa ni? Oh roti. Ingat ke tisu? Nampak macam tisu. Roti putih. Makanan saja kan? Tak, dia macam lapik ni makanan tu. Mak tu lah. Ya. Dia kita bubuh garam sikit. And juicy. See? Yang ni kami order yang paling small. Bayangkan dia ada yang medium, yang lagi extra large. Yang small untuk seorang makan ya. Tapi kami makan 2 orang. So total dia tunjuk bang 284,000 som. Harga dia dalam RM64 macam tu. RM80. Okey sangat. Dengan daging dia banyak tadi. RM80. Nah? RM80. RM80. Merasa daging yang sangat sedap yang tak boleh jumpa dekat Malaysia. Yang tu yang penting. Sedap, puas hati, banyak dan juicy. Boleh makan. Okey, nantikan nanti kami akan buat video seterusnya makan kat mana sedap di Uzbekistan, Bukhara. Pada waktu malam, kami decide untuk jalan-jalan sekitar Labi Hovuz. Kawasan ni ada kolam besar, kedai-kedai dan restoran. Siang hari memang meriah. Tapi waktu malam, musim winter ni banyak kedai dah tutup. Walaupun macam tu, scenery malam musim sejuk kat sini memang sangat-sangat cantik. Sunyi, tenang, sejuk gila tu memang wajib lah. Masa ni suhu lebih kurang dalam 5 degree macam tu. First time jugalah kami rasa muka kami betul-betul beku. Kita nak pilih makanan. Oh, ini western abang. Ni kedai kopi kami jumpa dekat TikTok viral katanya. Kalau hampa nak try mai sini pun boleh juga. Nama dia Coffee House. Tu makan malam kita hari ni makan ringan ya. Coffee House Western. Harga dia burrata salad, crispy eggplant dia ada 45,000. Chicken and cream sauce 55,000. Ni dessert Chinese chicken pizza. Okey lah harga dia. Okay, ni tadi kata makanan ringan kan. Tengoklah. Mi Uzbek Bukhara. Siap ada daging, ada telur, ada bawang ni wajib. Sila makan. Kita tengok. Yang paling tak sangka-sangka kan. Dia bagi aku fork and knife. Cuba tanya dia apa? Macam apa makan. Nak kata mi kuning, bukan mi kuning. Nak kata ni daripada potato. Oh, mi potato. Ya. Itulah nak kata mi spaghetti, bukan mi spaghetti. Bukan. This is potato mi. So Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. apa sih? So rasa apa? Apa komen anda? Lain gila rasa dia. Lain? Rasa kenyal. Okay, Ui, berasap pun.
First, dia punya mie dia chewy. Bukan mie kuning, Oh, chewy. bukan spaghetti. Bukan mie kuning, bukan spaghetti. Dia entiti yang berlainan. I see. Entiti yang berlainan. So, kuah dia tu rasa apa? Lain. Nak kata bolognese pun bukan. Dia Masam. dia macam kuah bolognese. Tapi Dia masam. dia masam. Oh, rasa masam. Masin pun ada. Macam ada letak keju sikit. Masim. Oh, ada rasa keju. Boleh macam lah. Kalau kita kat Malaysia, mi goreng. Tapi dia pun siap letak. Lah mana ada Keju. dua jenis. Mana koko? Koko, which one? This one cocoa. It's This one hot cocoa. chocolate. Oh, this one hot chocolate. Oh, okay. Thank you. Bukan. Aku tak tahulah tapi ni rasa dia pekat ya amat weh. Koko, hot chocolate. Kita rasa yang ni dulu. Yang ni koko. Koko lain. Hot chocolate lain. Dia belajar kat tradisi sapi, koko dia campur dengan susu. Oh, sedap. Oh, kita rasa. Bismillah. Ya Allah. Mana? Dia macam makan coklat Cadbury yang dicairkan. Ya ke? Terlalu tebal rasa dia. Cuba hang rasa tengok. Asalnya Sedap. kek coklat yang dicairkan jadi air. Astagfirullah, tebal. Yang ni memang rasa tak pernah rasa dekat Malaysia. Rasa pelik gila. Tahu tak apa? Mi dia ni sebab mi potato kan. Memang lain. Mi potato bayangkan. Tapi dia rasa kenyal. Dia ada rasa masam sikit. Dia rasa kuah yang tebal. Daging lah sikit. Tak tahulah nak cakap. Yang ni makan sekali makan 2-3 suap. Padat perut. Dia sangat padat. Boleh makan lah. Tak adalah rasa pelik sangat. Kalau makan lama-lama tu dia macam sedap. Apa tak? Ini nama dia 100,000 som. Kalau selepas kami tukar daripada duit Malaysia, dia kena tukar kepada duit USD dulu. Then baru boleh tukar som. Sebab dia orang tak terima direct Malaysia. Gitulah. Air kat sini kami ingat air mineral. Sekali kan minum sparkling. Yang ni pun air sparkling. Dia orang ni memang kaki minum air sparkling ke macam mana? Air yang macam ada gas tu. Okay, total kami makan semua 165 ribu. Berapa? 57. 57. Thank you. Abang. Sekarang suhu dia berapa abang? Baca. Asap tak nampak. Keluar asap tau. Culture kat sini kalau korang tengok ni, tu dua lelaki kan. Lepas tu tengok segerombolan lelaki lagi dan lelaki lagi yang dekat hujung sana tu. Beli barang tadi, tak tahu lelaki siapa-siapa ada 4 orang. Tengok bola dekat kedai tempat beli barang. Tengok bola. Punyalah ukuah dia orang lelaki sama lelaki ni. Sampai aku sendiri mai sini aku salah faham. Kata dia tengok boleh makan malam-malam dua-dua orang cakap elok-elok kan. Tapi tu memang culture dia orang. Dia orang memang suka lepak sama lelaki. Weh, tengok ni. Siap ada kemah. Tu kemah tu ni cawan-cawan. Masjid ni dia adalah nama Magoki Atori. Masih buat. Nampak macam orang Jepun ni. Cepat. Okey, dia dibina pada abad yang ke-5, abad yang ke-9. So, dia dibina pada tapak kuil Zoroastrian. Agama Zoroastrian tu agama yang paling lama dah sebelum kedatangan Islam katanya. Antaranya Zoroastrian adalah merupakan salah satu agama yang mengaku ada satu Tuhan. Dia serumpun dengan agama Islam, agama Yahudi, agama Kristian. Zoroastrian juga adalah kita panggil monotheism. Duduk kat situ lah. Sebelah malam di Malaysia. Kami nak cari
air mineral water. Kat sini walaupun jalan dia gelap, sunyi macam ni kan, tapi kami rasa selamat. Dia tak rasa macam tak selamat, rasa tak terancam. Yang ni dekat Uzbek nak jalan-jalan macam ni tak ada rasa lah nak rasa orang perhati ke apa. Yang paling menariknya, masuk kedai runcit diorang ni, diorang jual banyak sangat cookies, kek, coklat, kacang-kacang, pistachio, almond. Semua tu harga yang murah kita boleh dapat. Tu, muffin, kek coklat. Oh ni, kek coklat ni yang Shi kata tu kan. Banyak kita boleh ada dekat. Tak apa Rasa nak. makan. Nanti kita beli lah. Bukan RM50 satu. Tu kotak. Mungkin ambil segenggam ke apa. Biskut coklat macam ni pun ada. Harga dia ni apa? Kokoim. Kira water banyak ni. Boleh kita try ni bang? Kokoim. RM16 je. Banyak RM.